Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an? Ismi Muhammad Azli Syam. Al-Yaum, pada hari ini Amar akan membacakan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Amar akan membacakan hadis 20, keutamaan sifat malu. An Abi Mas'udin Uqbata ibni Amrin Al-Ansari Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Maksud hadis ini ialah daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amrin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara percakapan nabi-nabi terdahulu yang diketahui manusia ialah, jika kamu tidak berasa malu, maka lakukanlah apa sahaja yang kamu mahu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Penghayatan daripada hadis ini: pertama, malu untuk melakukan kesalahan, dosa dan maksiat mencerminkan pribadi Muslim. Kedua, sifat malu dapat menghindari krisis moral dan keruntuhan akhlak serta kebejatan sosial. Ketiga, menjaga maruah diri bagi meningkatkan karomah insannya. Contoh penghayatan daripada hadis ini: kita hendaklah bertutur dengan menggunakan bahasa yang sopan. Selain itu, kita hendaklah berpakaian penutup aurat dan kemas. Akhir sekali, kita hendaklah berinteraksi antara satu sama lain dengan adab Islamiah. Setakat itu sahaja sesi kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.